What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimish Koverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan borak berkenaan dengan One Piece. Dan kali ini dalam segmen teori nakama, aku nak bawakan satu teori daripada nakama kita yang bernama Dayat Arif. Assalamualaikum bang, selamat berpuasa. Bang, saya rasa time sekarang ni Oda buat Luffy macam One Punch Man. Oda akan banyak cerita tim Luffy berkembang macam mana, dan Luffy akan jadi Saitama. Masuk war je auto menang. Udah OP berbenar dia. Alright. Katanya sekarang Luffy ni dah jadi macam Saitama. One punch je dah cukup untuk enemy. By the way, thank you lah untuk Dayat Arif berkenaan dengan teorinya. Cuma pada aku kurang setuju sikit lah. Kan, kalau semuanya one punch macam agak boring juga kan. Tapi One Punch Man pun one punch dia pun kan, ada masa juga yang satu tumbukan sahaja tak boleh nak kalahkan yang apa tu, Boros apa tah yang dalam episod yang kedua tu lah. Kalau kau perasan lah, yang dia tumbuk sekali dah hancur dah. Lepas tu dia jadi macam sebesar pearl tu kan. Lepas tu dia revolve balik, jadi yang kedua tu pecah lagi, jadi yang ketiga barulah hancur betul-betul kan. Tapi itulah, untuk si Luffy ni aku kalau boleh tak mahulah macam gitu kan. Biar dia fight tu dia ada pakai IQ sikit, pakai strength sikit kan, pakai stamina sikit. Sebab yelah, macam sebelum-sebelum ni lawan Kaido, lepas tu lawan dengan apa, Dressrosa tu kan, lawan Luffy dan sebagainya lah. Kalau boleh macam gitulah kita nak kan, tak mahulah semua pakai one punch je. Tapi tak apalah, mungkin korang juga memiliki idea yang sama macam Dayat ni. Sila tinggalkan komen korang dekat ruangan komen dekat bawah. Aku nak tahu juga apa pendapat korang berkenaan dengan ni. Mungkin korang rasa lah, itulah aku pun rasa macam One Punch Man juga, macam gitu kan. Sila tinggalkan komen korang. Okay, by the way, thank you Dayat, dan thank you so much guys for your support. And I guess that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. See you guys in the next content. Until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi